Mari kita lihat apa yang kita ada di sini. Minion coklat. Wah, Minion sebenar. Hebat. Phoebe, adakah kamu makan ini? Ya, dan ia sangat lazat. Saya tak boleh berhenti. Saya suka setiap gigitan. Saya malah cemburu dengan kamu, Phoebe. Tunggu, Minion saya bergerak. Bagaimana ini boleh berlaku? Adakah ia hidup? Satu idea. Kamu mahu pisang? Saya tahu. Mereka suka pisang. Tetapi Phoebe sedang makan Minion. Apa masalah dengan kamu? Aduh, siapa yang menjerit itu? Apa? Minion? Adakah mereka hidup? Bobby, boleh saya jadi yang pertama? Giliran saya. Oh, Bagus. Mari kita lihat. Versace. Wah, cermin mata bergaya. Hebat. Mencubanya. Saya nampak bergaya. Mengambil beberapa swafoto. Tunggu. Apa itu di muka saya? Oh, tidak. Ia diperbuat daripada coklat. Dan ia cair. Wah, saya ada cermin mata ajaib. Nampak menarik? Ia sangat serang. Tapi kenapa ia ajaib? Bagaimana ia berfungsi? Oh, Phoebe, awak sangat kelakar. Berikan sini. Apa yang lucu? Mulut kamu besar, Bobby. Sebenarnya saya tidak suka cermin mata ini. Dia membuat kamu kelihatan hodoh. Phoebe, boleh saya jadi yang pertama kali ini? Wow, telepon. Ia pelik. Tunggu, ia coklat dan ia sangat lazat. Bagaimana dengan saya? iPhone baru. Saya ada 10 daripadanya. iPhone coklat. Kenapa kita tidak tukar? Biar saya fikir. Walaupun... ya, saya setuju. Bagus. Saya sangat lapar. Mencubanya? Sedap. Saya mahu makan semuanya. Coklat putih adalah kegemaran saya. Bagaimana kamu boleh menukar iPhone dengan coklat? Wah. Terdapat begitu banyak makanan di sini. Ia sangat hebat. Saya ada satu gunung penuh coklat. Apa? Saya tak tahu. Bobby, beri balik sini. tetapi kami telah bertukar. Berikan kepada saya. Oh. iPhone itu rosak. Phoebe, kamu telah merosakkan segalanya. Wah, banyaknya makanan ringan. Bobby, boleh kita tukar? Ya, mari kita lihat apa yang kita ada di sini. Lipas. Sungguh mimpi ngeri. Saya benci mereka. Bobby, buat sesuatu. Ya, coklat. Lihat. Adakah kamu pasti? Baiklah. Mari kita lihat. Satu idea. Minyak wangi kesayangan saya. Kerana kamu berbau busuk, Bobby. Saya busuk? Oh, ia masuk ke dalam mulut saya. Yes. Kamu patut berterima kasih kepada saya. Baiklah, mencubanya. Sedap. Saya sangat suka. Bobby, giliran kamu. Ayo. Baiklah, mari kita lihat. Oh, jangan beritahu saya perlu makan ini. Betapa menjijikkan. Oh, tidak. Itu mengerikan. Mimpi terburuk saya, ia juga hidup. Baiklah, mencubanya. Saya perlu melakukannya dengan sangat cepat. Saya akan muntah.
Bobby, kamu sangat kelakar. Kamu patut lihat muka hijau kamu. Okay. Oh, betul ke awak nak cuba lipas? Sekarang kita tengok siapa yang ketawa sekarang. Ia berjaya. Oh, betapa menjijikkan. Ew, jauhkan dia. Oh, ia ada di kepala saya. Apa? Rambut saya. Oh, saya rasa tidak sedap hati. Giliran saya. Giliran saya. Oh, kereta kawalan jauh. Phoebe, bangun. Buka punya awak. Yes. Wah, lihat itu. Semuanya dalam berlian dan ia berfungsi. Betapa hebatnya. Bobby, Wah, ada sesuatu di dalam Skittles. Saya suka mereka. Ia sangat sedap, menyenangkan. Adakah awak cemburu dengan saya sekarang, Phoebe? please. Bobby, bolehkah kamu berkongsi? Okay. Baiklah, saya akan beri awak satu gula-gula. Hanya satu? Saya tak tahu awak begitu tamak, Bobby. Saya akan balas awak. Biar saya tunjukkan apa yang saya mampu lakukan. Oh ya, mari kita pergi. Ia akan menghancurkan semua gula-gula kamu menjadi serbuk. Serius? Bagaimana kamu boleh buat begitu? Giliran saya. Saya akan balas kamu sekarang. Lebih baik kamu lari, Phoebe. Oh, dia betul-betul lari. Baiklah, biar saya makan kereta coklat saya. Ia sangat lazat, sedap. Phoebe, saya pasti akan menangkap awak. Tunggu sebentar, Bobby. Saya akan jadi yang pertama. Hah? Brokoli? Adakah ia benar? Oh, ya, ia berbau busuk. Berhenti ketawa. Oh, adakah ini coklat? Oh ya, sedap. Ya apa, Phoebe? Patutkah saya kongsi dengan awak? Tidak, awak ada brokoli sendiri. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Biar saya panggil pembantu saya. Ini dia. Halo. Anda perlu masak brokoli ini dan jadikannya sedap. Sudah tentu. Saya akan lakukan semuanya sekarang. Potong dulu. Sekarang masukkan semuanya ke dalam pengisar. Sempurna. Tutup dan hidupkan. Kita akan ada smoothie brokoli. Menuangkannya ke dalam gelas. Serius dengan emas. Ariel private cream putsur di Aidens. Taburan zen strawberry emas. Chick Phoebe. Sabui adi siap. Oh, dream Casey. Thanks. Kamu boleh bebas. Sekarang, Bobby, lihat apa yang saya ada. Dan ia sangat lazat. Saya boleh berkongsi dengan kamu. Oh ya, lihat itu. Dia sangat cantik. Brokoli. Betapa menjijikkan. Kamu memperdaya saya. Ya, dan ia tidak boleh ditukar.